Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 017-87-222-30. Lawyer Muhammad Hanif Khatri. Saya lama dulu saya pernah komen tentang you dekat you punya Facebook lah. Hari ni lepas so long saya rasa saya mesti mau komen lah. Macam ni lah, Wakil Sab. Kita dalam Punjabi panggil lawyer Wakil Sab. Hormat lah. Saya tak mau panggil perkataan-perkataan yang lain lah, pasal you maybe older to me lah. Saya rasa you punya kenyataan semua kurang pandai lah. Okay, you punya level you lawyer, saya punya level saya pernah jadi pengurusi jawatan kuasa setinggan dan rumah ibadat bukan Islam di Majlis Permandaran Subanjaya pada tahun 2006, 2007, 2008 sebelum kita hilang. Kita kalah di Selangor lah. Okay. You ada keluarkan kenyataan dalam press conference yang ini. Nanti saya akan share dekat Facebook lah. You kata mana ada orang dapat rumah atau dapat tanah ke, atau ada dapat ganti rugi ke. You punya kenyataan tak betul. Semasa saya jadi ahli majlis di Selangor di bawah Barisan Nasional pada masa itu, kita bagi rumah murah pada harga RM35,000. Ada kampung-kampung yang lama tu yang kalau dia berselerak kita pindah. Kalau dia tak berselerak kita bagi dia TOL dekat sana, dan lepas tu kita bagi list 99 years kepada peneroka. Pasal hari tu ada beberapa orang Melayu, dia orang komen, "Oh, you mana boleh cakap orang-orang kampung dulu." Saya cakap orang-orang kampung Cina, India, Melayu dekat kampung baru ke, kampung baru orang India ke, kampung orang Cina ke, Melayu, semua tak kisah, semua ceroboh dulu. Pada saya gunakan perkataan ceroboh. Dia kata, "Oh, kita troka dengan ceroboh sama lah, lebih kurang. Mana you boleh pergi troka tanah kerajaan. So you ceroboh dulu." So saya tak tahu tempat lain lah, tapi di Selangor saya tahu peneroka asal. I use the perkataan peneroka asal. Penceroboh asal, dia orang diberi grant 99 years. Contoh yang baik ialah kampung tradisi Batu 13 Puchong, di kiri kanan sungai lah. Semua 99.9999% Melayu semua dapat grant. Setengah ekar, 1 ekar, 1,5 ekar, suku ekar, macam tu semua orang dapat. According to berapa banyak dia troka lah. Pada masa tu adun dia lah Datuk Satim Diman. Saya dia punya pegawai khas lah masa tu. Ini Adon ni dia banyak bantu, banyak dia bagi. Okay, dan melibatkan orang India pula di kampung Tun Razak, Batu 13 Puchong juga. Pasal dia punya kedudukan semua berselerak, dia orang dipindahkan ke Puchong Prima, di mana that was my baby. Saya pindahkan dia orang dapat banglo lot dengan yang dalam satu taman yang tersusun lah, dengan tersusun. Dia punya size 50 kali 60, 3,000 square feet. So semua orang dapat. So you jangan cakap dapat free tau ini. Sebelum itu, tahun 70-an, Dato' Yapian Hon, masa tu Adun dan juga ahli parlimen, dia bagi banglo lot 50 kali 90. Dia bagi dekat kampung Bunga Mula Batu 14. Dia bagi 3 kaum tau, Melayu, India, Cina. Sampai sekarang semua orang ada banglo lot 50 kali 90. Of course yang corner lot tu besar sikit lah. So kenyataan you tak betul. Then second generation, anak dia orang atau bila ada melibatkan family dia terlalu besar, sudah kahwin, Datuk Yapian Hon masa tu atau Datuk Satim, dia bagi rumah double story punya, low cost punya rumah, 25,000 mula-mula. Itu kita panggil projek PKNS Batu 13 Puchong. Itu yang Batu 13 nak pergi ke Dengkil punya jalan. Yang ini nak pergi ke Batu 3 Shah Alam punya jalan. Tadi itu yang kampung-kampung tradisi tu. So dapat double story punya rumah 25,000. Dia kena belilah. Dan ada juga di Taman Puchong Berana kita bagi double story punya rumah, single story punya rumah. Semua orang ada dapat. So peneroka asal lah, peneroka. Let's be polite. So jangan marah lah. Seluruh Malaysia lah. Semua orang yang ada tanah 5 ekar, 3 ekar, 4 ekar, semua ceroboh dulu. Lepas tu baru dia orang dapat grant 99 years. So you punya kenyataan ni tak betul lah. So macam pasal kuil punya usang, you keturunan India lah pada saya. You maybe Indian Muslim, atau keturunan, I'm not sure lah, Pakistan ke atau India ke keturunan you. Saya keturunan India, nenek moyang saya daripada Punjab lah. So kita cerita pasal kuil lah.
Dia macam orang Islam dia bila nak buat sesuatu dia berdoa. Dia berdoa, dia masuk, ada yang masuk dalam hutan, pergi kebun, pergi potong getah awal pagi ke. Orang Melayu orang Islam, dia mesti berdoa dulu, dia minta itu orang yang makhluk-makhluk yang gaib tu dia hormatlah. Dia mesti doa. Doa pada Allah dan juga minta diprotect daripada makhluk-makhluk macam tu. Tapi orang India dalam estate dia ada 5-6 ekar, ada satu shrine kecil tau. Dia akan pergi sana, dia nyalakan itu lampu lilin ke atau lampu minyak ke apa ke. Dia pun berdoa, saya nak pergi potong susu, saya harap saya be protected. Chinese pun macam tu. Cina bila nak buat sesuatu depan rumah pun dia ada dia punya shrine. Bila dia buat projek perumahan ke, dia buat apa-apa dia punya business apa dia mau start, dia mesti ada shrine. Macam orang Siam juga. Okay, so setiap agama ni dia orang pun percaya pada benda-benda macam ni tau. So pada saya, ada yang kuil-kuil asal dalam itu estate tu, dia tertinggal macam tu. So lama-lama ada orang dia kasih besar. So nak pergi roboh you cakap ceroboh tanah orang, saya sudah cabar dengan you orang banyak kali. Cabar you, belum cabar you lah. Sekarang saya cabar you lah. You arrange satu meeting lah. You panggil itu wiring problemnya, itu Ridwan T, Firdaus Wong, itu Zamri Binod. You boleh panggil lu punya kawan baik itu Mufti pun boleh panggil, tak ada hal. Lu orang 4 orang termasuk itu Tamin Dahari pun lu boleh panggil. Lu orang duduk satu side, saya satu side. You tanya saya jawab, saya tanya you jawab. Pasal lu orang tak tahu sejarah. Itu you keep on using the word you ceroboh tanah orang, ceroboh tanah orang. You know itu Rawang punya case it's going to be a time bomb, you know. Kita surah siasat, saya pun surah siasat. Itu ialah kuil estate tau, wujud sana. Siapa pergi anugerah tanah itu, pemaju tu, Rawang Perdana tu, something like that lah, I'm not sure lah nama taman tu. Diorang pergi buat itu projek perumahan. How come ada satu Melayu boleh dapat itu tanah, lepas tu Melayu tu jual pada itu Yayasan Kobra? In the first place, macam mana dia boleh dapat itu tanah? Diorang pergi siasat lah. And then bila dia kebenaran merancang tu diluluskan, kenapa diorang letak, diorang dengan niat jahat letak itu Yayasan Kobra punya tanah tu, kuil tu ada dekat sana. Benda ni selalu berlaku dekat MPSJ, dekat mana pun berlaku. Kalau ahli majlis macam saya tidur, this thing will happen. Pemaju dia pandai, dia akan biarkan itu kuil dalam kawasan lapang atau dia letak bawah reserve surau. Pasal on the ground dia orang tak nak pergi tengok, dia orang tak baca laporan tak apa. Macam juga itu Taman Medan punya kes. Gordara dengan kuil tu wujud tahun 70-an. Macam mana itu bodoh punya kerajaan Pakatan Rakyat. Masa tu saya rasa Ganapati Rao, kalau tak silap saya, atau Xavier lah, Esko. Macam mana dia boleh pergi gazet anugerah tanah itu untuk tanam kumpulan Islam? Pada saya, itu tanam kumpulan Islam, ceroboh itu tanah JPS di mana itu kuil dan itu Gordara berada. Itu sudah berniat jahat. You sudah tahu sana ada Gordara, sudah ada kuil Kenapa you pergi kasih anugerah itu tanah pada tanah kuburan Islam? Itu berniat jahat kan? This is what I'm trying to say. Same goes dengan dengkil. You pun tak tahu dia punya sejarah. Saya orang Puchong tau. Dengkil is part of Puchong. Even my father-in-law pun orang yang kerja dekat Selangor Rajing itu Lombong punya tempat. Itu pemilik tanah tu, dia sudah bagi sama kuil 1/2 ekar. You pergi siasat lah. You lawyer lepas tu orang ambil itu tanah, dia orang buat kedai. Janji dengan dia, suruh dia pindah ke sini, nanti kita kasih you sini. I think tanah dewan ke tanah apa. Lepas tu you tuduh dia ceroboh. Bukan dewan satu tempat lain. Lepas tu ada itu orang Melayu, dia pergi apply itu tanah. Ada lain-lain orang Melayu apply, dia dapat itu tanah. Bila orang tu apply, dia dapat itu tanah, itu pun orang luar. Bila dia dapat, dia sudah tahu sana ada kuil, dia jual pada satu